So untuk bulan Ramadan kan, sebelum masuk bulan Ramadan pun sometimes orang dah pergi belanja, pergi beli baju-baju raya, open order kuih raya semua banyak dah ni buka ni. Okay. So of course lah, bila kita nak berbelanja, mungkin anak ramai, mungkin isteri satu, mungkin ada yang isteri lebih dan sebagainya, keluarga kecil, keluarga besar kan. So macam mana tips tuan untuk kita berbelanja dengan bijak bagi persiapan hari raya? Bila hari raya ataupun anak masuk sekolah tu, kebanyakan orang akan menghadapi isu kewangan. Bajet dia lari lah. Bajet dia lari. Sebenarnya ada solution untuk semua ni. Kita semua akan ada situasi dalam setiap tahun di mana kita memang akan berbelanja besar. Betul. Dua situasi ni, satu hari raya. Sebab kita nak beli baju baru, beli kuih muih dan sebagainya. So memang akan belanja besar. Lepas tu satu lagi situasi anak nak masuk sekolah, nak beli masuk sekolah, memang akan belanja besar. Ramai daripada kita mungkin kalau our normal income kita tu tak cukup untuk lari sikit bajet akan lari. So oleh kerana itu, solutionnya senang saja. Kita simpan duit tiap-tiap bulan khusus untuk contoh raya. Sebagai contoh, kita memang tiap-tiap tahun akan belanja RM2,000 sebulan untuk raya lah. Kita tahu dah nanti akan raya belanja so very simple. 10 bulan sebelum itu kita simpan dah tiap-tiap bulan RM200 sebulan selama 10 bulan. So apabila Ramadan comes along, kita dah ada duit RM2,000 untuk belanja Ramadan, belanja raya. Betul. So jadi bajet kita pada bulan tu tak lari. Sebab kita dah ada backup dah, simpanan untuk memang sudah ada simpanan khusus untuk belanja besar untuk hari raya ataupun anak nak masuk sekolah. Ini basically semua kita memang akan ada belanja besar begini setiap tahun. So, dan kita tahu memang akan berlaku, kita juga boleh buat simpanan. Betul. Kita bermula Yes. Sebab as if kita boleh expect dah average kita berapa kan. Contoh mungkin orang yang baru berkahwin tu lain cerita lah. Tapi kalau dah ada keluarga sendiri kan, dah tahu dah average tu berapa setiap tahun. Kalau lari pun mungkin sebab mungkin ada anak baru ke sebagainya. Kalau lari pun mungkin tak jauh lah kan. So bila tak jauh tu, kalau dah ada saving awal tu, kira dah boleh berbelanja dengan lebih selesa lah nanti. Sudah tentu. Basically in essence, try to expect apa yang kita akan belanja lah. Betul. Macam tu. So nanti mungkin kita boleh prepare lebih awal. Betul. Bila prepare lebih awal, tak adalah lari jauh, insyaAllah. InsyaAllah.